Yang ni kita yang benda baru dalam 10 tahun kebelakangan ni. Juga saya tengok ada juga di macam mana nak manage, selain nak manage orang tua nak jaga anak tu, nak manage anak tu sendiri. Baik, Mungkin ni tajuk lain selain ni, cuma sebagai pembukaan pada tu. Ada boleh juga timbal rawatan. tu tajuk yang besar lah, tajuk yang besar pasal neurodevelopmental. Sebab itu penyakit perkembangan neuro lah, bukan neuro. So dia ada banyak lah penyakit-penyakit kanak-kanak ni. Pada penyakit-penyakit yang ada time dia dalam proses berkembangan otak tengah berkembang lagi, ADHD, autism, dan banyak perkara lah. Yang banyaknya anxiety, yang ASD lah, autism spectrum disorder. Dan popular sikit orang sebut autism. Sebab saya duduk ni autism ni semua. Saya pergi ke sekolah pun ni autism ni. So isunya sama lah, nak bawa ke arah mana lah. Sama lah, tapi rawatan untuk anak-anak, kanak-kanak di peringkat awal ni sangat penting lah. Sangat penting sebab dia ada terapi dia lah, occupational therapy, interventional therapy, untuk kita bantu anak-anak kecil ni dia proses. Sebab bila duduk perkembangan neurologi yang tidak normal ni, dia tidak boleh duduk di saluran sekolah yang sama. Sebab sekolah yang kita ada ni tu, sekolah harian biasa tidak sesuai dengan keadaan anak tu lah. Sebab tu ada PKI, dah ada sekolah kelas. Mungkin kena panggil sekali lagi doktor untuk bincangkan neuro. Boleh. Banyak benda lagi. Kita hari ni perbincangan cukup panggil sebagai ringkas sebagai masalah kesihatan mental. Doktor, pesanan kepada yang menghidap ataupun pesanan kepada kawan-kawan rakan-rakan, kalau Dr. boleh bagi sebagai kesimpulan pada perbincangan hari. Baik, ringkas sempurna bulan puasa juga ni. Ini 2 Ramadan. Kita buat rekodi hari ni. Kita ambil masalah kesihatan mental ni, nak bagi tahunya bukan zaman ni je ada. Bukan zaman ni je ada. Daripada dulu lagi dah ada. Even Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW pun pernah hadapi stres yang melampau, anxiety yang melampau. Di mana kisah dia menerima wahyu. Kan, dia Gua Hira, jumpa sakut ke tangga, balik jumpa Siti Khadijah yang peluk dia, yang bagi kam dan bagi rawatan, bagi PFA lah, PFA kan, bagi dia lega. Dan kesedihan, Nabi kita pernah lalui kesedihan, zaman tahun kesedihan. Tapi ubat dia apa? Zaman tu Allah bagi syariat solat. Kan Isra Mi'raj tu kan? Dalam Isra Mi'raj. Kenapa adalah prinsip dia, kita faham molek ni, apa Tuhan bagi solat sebagai dalam keadaan jiwa Nabi tidak tenteram, jiwa Nabi yang sedih. Dan ubat dia yang Tuhan bagi, Allah bagi adalah solat. Okay. Konsep solat ni yang sahabat paling ingat, kita perbaiki solat kita lah. Daripada perbaiki solat kita ni lah, dia akan baiki kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni terlalu laju kata dunia ni. Kejar kat ni sampai kita tidak fikir tentang diri kita, tak sempat fikir tentang orang yang kita sayang. Sebab berlaku kejar ni. Jadi bila solat tu, seolah-olah berhentikan masa untuk kita fokus kita dengan Tuhan. Masya Allah. Tapi kata, doktor saya semayang dah stres juga. Semayang lagu mana? Lagu mana semayang kita? Kita semayang yang khusyuk. Perbaiki solat. Lepas semayang jangan putus asa, semayang lagi tapi tingkat kualiti semayang. Kualiti dan kuantiti. Untuk yang orang lain tu, hentikan stigma lah. Ya, betul. Orang lain tu penting juga. Peranan kita bukan dia sakit tu mungkin sebab dia sakit, mungkin sebab orang lain. Masyarakat tu buat dia sakit. Sebab stigma, pandangan yang serong sebagainya. Jadi semua kita tu untuk mendapatkan kesihatan yang sempurna, kita kena jaga fizikal, kesihatan emosi kita, dan kesihatan sosial kita tu pun kita kena jaga. Itulah definisi lengkap sebagai kesihatan lah. Dr. Ashraf, terima kasih atas slot pada hari ini. InsyaAllah Kopi dan Stetoskop akan kembali lagi dengan edisi-edisi yang lebih menarik, bincang tentang kesihatan diri fizikal, mental dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.